Halo guys, halo. Di Asia kalau masyarakat dunia tahu Indonesia satu-satunya negara kalah perang Indonesia mendapat merdeka melalui hadiah daripada negara Jepun. Lepas Jepun menang dan mengalahkan Belanda, Belanda kembali. Belanda telah mengalahkan Indonesia dan Indonesia mendapat kemerdekaan daripada Belanda, giveaway. Tiada perlawanan sebab Endon pada masa itu telah kalah perang. Aceh orang Melayu, orang di Batak, orang Bugis, orang Dayak di Sumatera, Kalimantan, Papua. Mereka sebenarnya mau merdeka daripada negara Endon yang miskin ni. Bangsa Endon ni sangat miskin. Saya orang Jawa adalah pemilik semua Asia. Saya mau klaim Malaysia pada masa depan. Kurang ajar punya Endon. Tahun 1949 Belanda telah memberikan hadiah merdeka. Selepas Belanda menang perang dan menangkap Sukarno, Amerika menghalang cita-cita Belanda untuk menjajah Indonesia sebab Amerika mahu laga emas di Papua. Di sepadan pada zaman ni Indonesia banyak datang Malaysia untuk mencuri, merompak. Banyak rakyat Indonesia dibayar untuk mencuri dan mencabut batu sepadan di Malaysia. Endon juga banyak kalilah menceroboh dan menembak warga Malaysia. Kejahatan Endon ni kita boleh tahulah sebab dalam hutan kan. Ada juga kisah kita punya pasukan keselamatan ditembak oleh penyelundup daripada Endon yang terdiri daripada askar mereka. Jika anda tengok Endon perang-perang Endon sebenarnya bangsa yang sangat lemah. Mereka ini suka bergaduh antara satu sama lain. Jika kita lihat pada tahun konfrontasi, Indonesia kalah dengan mudah, tak sampai sebulan Ini adalah askar di negara Aceh lah. Jika Aceh dan Papua mau merdeka, mereka perlu angkat senjata. Itu saja. Malangnya Indonesia tidak takut untuk melakukan apa-apa lagi pecah bulan kerana mereka tahu jika mereka menang perang dengan Aceh atau Papua, negara barat akan masuk campur untuk menyelamatkan Aceh dan Papua. Kalau kita lihat Endon menyeksa orang Aceh dan Papua berpuluh-puluh tahun Ini adalah pasukan gerila Endon Mereka pada masa sekarang bekerja dengan negara Indonesia ni sebab dibayar oleh pasukan Indonesia. Walaupun ramai gerila Endon ini mati, tapi mereka masih tidak tahu masa depan mereka. Ini adalah komando Endon Tugas komando Endon ialah mencuri. Mereka sangat jahat. Mereka lah yang menghilangkan ramai orang Papua dan Aceh. Saya menculik Endon juga mempunyai tabiat untuk melakukan kekerasan kepada mangsa-mangsa. Ya, kami ini askarnya sangat ganas. Kami mewarisi askar Londok Iring. Sejarah Indonesia juga pernah berkata bahawa Londok Iring Indonesia ni sangat jahat. Kebanyakan askar Londok Iring ini sangat kurang ajar. Ini adalah batalion anjing dan katak milik Indonesia. Ini adalah pasukan Papua, tentera bayaran yang Endon bayar untuk bertempur dengan Papua. Malangnya tentera bayaran Endon ni kalah. Malaysia jika Indonesia melakukan pencabulan asasi manusia di Sumatera dan Papua, kerajaan Malaysia akan ambil alih. Perang zaman ni sangat mudah Dengan teknologi dan saintis, Malaysia boleh saja menjajah Endon. Beginilah nasib orang Endon jika berperang dengan Malaysia, berapa banyak yang akan mati. Ini adalah persediaan perang Malaysia Pada masa depan, Malaysia ada banyak kebolehan. Sebab di Malaysia ada banyak bangsa. Di Endon tiada bangsa-bangsa lain dianggap anjing ataupun bangsa kelas rendah. Drone pembunuh Malaysia dengan mudah dapat menyusup masuk ke dalam wilayah Indonesia dan menyerang askar Indonesia. Anda boleh lihatlah berapa besarnya pasukan drone Malaysia. Endon ni cakap besar. Dia tak tahu dia berlawan dengan siapa. Pada masa depan, Malaysia mahu melipatkan berjuta-juta drone untuk berperang dengan Endon. Latihan luar negara barat melihat askar Indonesia adalah askar zaman-zaman dulu. Kerana mereka ni nampak saja hebat. Tetapi bila bagi plan, semuanya sesat. Itulah kebodohan Endon. Ini adalah taktik Endon Jika kita berperang dengan Endon, mereka akan menggunakan askar yang ramai dan sukarelawan hampir berpuluh juta. Sebab itulah dia punya belagak, sebab dia ramai. Tetapi nasib Endon tetap Endon. Macam inilah nasib Endon bila dia kena jerangkak sama. Dia ingat perang terus datang, terus menang ke? Bodoh punya Endon. Rakyat-rakyat dia tak tahu. Macam ni lah nasib Endon. Bila dia nak serang Malaysia, setiap 1 kilometer dah ada bom bawah tanah.
50 juta Endon juga dijangka akan menyertai Indonesia jika berperang melawan Malaysia. Malaysia, pastilah Malaysia nak menang. Ini adalah sistem-sistem yang jerangkak sama. Daripada sistem sensor saja ia dapat mengesan Endon dan meletup. Bukan macam zaman dulu, perang kena pijak baru meletup. Endon adalah satu-satu bangsa yang paling kurang ajar dan cukup sangat besar. Saya amat menyampah dengan orang Endon sebab orang Endon kebanyakannya suka mencuri dan juga berzina dengan Bangla di Malaysia. Selain itu, kita boleh lihatlah Selat Melaka. Nasib Endon di Selat Melaka sangat malang. Kapal-kapal perang Endon akan menjadi besi buruk. Endon tiada kebolehan. Selain mempunyai askar yang lemah, Endon juga mempunyai bisnes yang mengarut. Kebanyakan rakyat Indonesia meniaga makanan, bukan peperangan. Jika berlaku pencerobohan, Endon yang belagak ini akan menjadi beginilah. Bom, banyaklah tentera Indonesia akan mati. Selain itu, rakyat Indonesia yang menjerang Malaysia, berlari ke Malaysia, akan menerima nasib yang sama. Malaysia akan menanam banyak jerangkak sama dan akan menyebabkan ramai orang Indonesia hilang kakinya. Ini adalah contoh askar Endon. NKR harga mati, NKR harga mati. Berani sangat, akhirnya mati. Jika kita lihat negara seperti Indonesia sangat bernasib balang. Bangsa Indonesia ini senang dibodohi. Bangsa Indonesia ini sangat bangang dan mereka ini juga mempunyai tabiat mencuri. Kemana-mana saja mereka datang, mereka akan mencuri dan mengklaim. Pada masa depan periuk api jika Indonesia berperang dengan Malaysia, pengesanan periuk api sangatlah mudah. Jika kita lihat sistem yang Malaysia ada ini, kita dengan mudah dapat mengalahkan Indonesia, negara yang besar nombor 12 dunia ini. Itulah kekuatan periuk api nasib Endon lah. Apa suruh nak perang Malaysia. Dan apapun akhirnya Malaysia menang.